Ramai ingat Malaysia hebat cycling ini sebab tiba-tiba ada Azizul Hasni Awang. Tapi sebenarnya sebelum Pocket Rocket muncul, jalan berbasikal ni dah dibina almost 40 years ago. Dan semua benda ni bermula dengan Rosman Alwi yang menang emas Asia pada tahun 1987. Dia buktikan pelumba Malaysia boleh jadi jaguh di rantau Asia. Dan betul pun sebenarnya kejayaan yang Rosman buat tu bergantung kepada bakat dua orang pelumba yang luar biasa. Masa tu dia pun tak ada sistem. Dan kemudian muncul Josiah Ng. Dia berjaya masuk final Olympic entrance pada tahun 2004. Kat situ Malaysia mula sedang. Kalau kita nak lawan dunia, nak jadi jaguh, sekadar kayuh dengan semangat tak cukup. Kita kena ada jurulatih yang sangat profesional. Kita kena ada tim sains sukan dan kita kena ada taktikal dan kita kena ada yang paling penting adalah sistem. Dari situ bermula 2006 Malaysia bawa jurulatih yang profesional daripada Australia iaitu John Beasley. Dan daripada program yang dibina oleh John Beasley ni, daripada sistem ni juga muncul seorang pelumba kecil daripada Dungun yang bernama Azizul Hasni. Badan kecil tapi paha dia dah macam enjin lori yang nak naik bukit berapi. Azizul kemudian jadi juara dunia. Dia menang gangsa Olimpik Rio. Dia menang pingat perak dekat Tokyo. Kejayaan ni menunjukkan Malaysia semakin serius dalam sukan berbasikal. Kita buat velodrome kita sendiri dekat Nilai dan kita mula tambahkan lagi pertandingan dan juga kita banyakkan lagi pelapis. Dan dari situ kita muncul pelumba-pelumba baru macam Syah Firdaus, Fadil Zonis, Ridwan Sahrum, Nurul Izzah. Semua adalah pelapis baru. Kat sini menunjukkan bahawa Malaysia ni bukan sekadar kita nak cari seorang yang boleh jadi juara je. Tapi kita dah mula membina kilang juara. Bermula pada Rosman, Josiah Ng, Azizul dan sekarang ni kita dah ada pelapis yang lain. Azizul Hasni ni mungkin dia dah hampir pada tamat dia punya kayuhan. Tapi sistem yang dibina hidupkan lagi peluang untuk kita jumpa jaguh berbasikal yang baru selepas Azizul.